Ini bukan ni kepada semua ahli politik lah, minta maaf tu. Kita ni kena buat penilaian berdasarkan dengan fakta, bukan setakat janji-janji manis. Buat masa ni, saya ni masalahnya orang kurang senang dengan saya ni pasal saya tak erti bertapis. Saya hanya cakap je. Saya cakap apa yang ada dalam hati saya sampaikan. Saya rasa salah satu sikap yang paling penting sekali, prinsip sebagai Tengku Mahkota Johor dan saya mewakili rakyat yang ada, adalah saya tak boleh bersimpan rahsia. Kalau orang nak terima, orang tak boleh terima apa saya cakap, tak boleh terima. Bukti kerajaan tu berfungsi dengan baik, awak kena buat penilaian berdasarkan dengan fakta dan bukan saja janji-janji. So kita tak boleh membuat satu keputusan dengan secara yang tidak rasional. Kita kena tengok macam mana dia punya performance, macam mana turun padang, macam mana buat kerja, apa pembangunan-pembangunan yang dalam negeri. Ini semua sebelum nak buat sesuatu keputusan tu, tengok benda tu dulu. Kalau nak dengar orang cakap, semua orang boleh janji bulan dan bintang, tapi tak semua orang boleh melaksanakan.